Ramai orang suka cakap, aku kerja keras siang malam mesti berjaya juga nanti. Tapi jujur aku nak tanya, kalau kerja keras boleh buat kaya, kenapa masih ramai yang kerja 10 jam sehari tapi akaun bank kosong? Sebab dunia ni tak bayar kau sebab penat. Dunia bayar kau sebab cara kau fikir. Contoh paling gila, Ronald Reid. Dia cuma cleaner, kerja bersihkan sekolah. Tak ada gaji besar, tak ada degree, tak ada bisnes. Tapi bila dia meninggal, dia tinggalkan lebih 8 juta dalam pelaburan saham. Macam mana seorang cleaner boleh jadi jutawan? Sebab dia berfikir bukan sekadar bekerja. Dia laburkan duit kecil setiap bulan selama bertahun-tahun. Orang lain buang masa, dia bina masa depan. Tengok, bukan kerja keras yang buat dia kaya tapi mindset dan strategi. Ramai orang ada kerja tapi tak ada arah. Sibuk setiap hari tapi tak pernah fikir panjang. Kau boleh terus kerja sampai tua, harap gaji naik setiap tahun. Tapi kalau kau tak ubah cara fikir, kau tetap jadi hamba sistem. Ronald Reid bersihkan lantai untuk hidup. Tapi dia guna otak untuk jadi jutawan. So aku tanya kau nak terus sapu peluh atau nak mula sapu peluang?